Kopi memang sedap. Tapi siapa ada psoriasis dan juga eczema, boleh minum tak kafein? So, jawapannya ini kepada sesetengah orang hanya, bukannya untuk semua orang siapa ada psoriasis dan juga eczema. So, sebenarnya kafein boleh menaikkan kita punya hormon dan juga stress level. So, sebabkan itulah kafein boleh jadi kita punya kulit kita kering dan juga semakin rasa gatal macam tu. So, korang nak jaga kulit yang kering dan juga ada flare up ataupun ada peeling, kalau ada eczema ataupun psoriasis kan, boleh guna kita punya sabun Arudang Pacar dan juga Osana Oil cuma untuk RM25 sahaja daripada Osana Beauty. So memang kita ada banyak testimonial. So kalau siapa belum cuba, bolehlah cuba sekarang juga. So kalau korang nak dapatkan tips daripada segi pemakanan, boleh follow saya punya profile Osana Beauty. So saya selalu bagi tips-tips untuk eczema dan juga psoriasis. Thank you.